Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama Garis Krisis, satu program yang membongkar, memahami dan mendedahkan isu-isu ataupun kisah-kisah yang terjadi di seluruh negara. Bukan hanya sekadar di permukaan, malah daripada sudut pandangan ataupun mata mereka yang berada di lapangan. Dan saya Lila Ruzaini binti Muhammad Hussein bersama-sama anda, host anda hari ini untuk membincangkan dengan lebih dalam tentang satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu ceasefire ataupun Gaza selepas ceasefire. Dan kita hari ini bersama tokoh yang tidak asing lagi, yang sangat terkenal di dalam bidang kewartawanan dan kemanusiaan, yang merupakan seorang peserta Sumut Flotilla. Dan untuk membincangkan dengan lebih mendalam, membongkar dan menyatakan apakah yang dilihat daripada sudut pandang beliau sendiri. InsyaAllah. Apa khabar? Khabar baik, Cik Ghazali Awang, seorang wartawan yang sangat-sangat otai lah orang cakap. Otai, tak kata otai, ada lagi lebih otai daripada saya. Terima kasih dah sahabat datang ke Garis Krisis, dan saya panggil Zali je lah sebab selalu panggil Zali. Nama biasa. Ada yang panggil Zali boleh, Razali boleh, anda panggil Ali pun boleh. Apa-apa boleh. Apa saja asalkan yang bunyi Li di hujung. Okey. Macam mana? Dah cukup rehat dah? Bila balik daripada Sumut Flotilla? Sebenarnya sampai sekarang saya tak ada rehat. Tak ada rehat. Saya banyak tour. Minggu lepas di bahagian utara, di Pulau Pinang, Kedah dan sebagainya. Dan minggu depan ke bahagian tengah, Rembau dan sebagainya. Dan kalau di Lembah Kelang ni memang sehari minimum 2 kali lah sesi perkongsian. Alhamdulillah sambutan ramai pihak yang ingin mengetahui dengan lebih dekat itu Global Sumut Flotilla. Dan bagi saya inilah salah satu pencapaian yang kita kata penanda aras kepada yang dikatakan sebagai break the silence. Betul. Kita memecahkan kebisuan. Kalau selama ni pun kalau orang tak tahu sumut tu apa, walhal sumut tu kita selalu baca dalam Qul huwallahu ahad. Samad tu kata as-samad itu. As-samad itu adalah sumut. Sumut itu maknanya tegar, bermakna resilience, bermakna tidak mudah patah. Betul. Cekal dan sebagainya. Ya. Tetapi sebelum tu Zali, sebelum kita pergi kepada Sumut Flotilla, sekarang ni pada ketika ini kita sibuk mendengar tentang ceasefire. Ceasefire yang diperkatakan, perbincangan di beberapa negara, dan beberapa pihak. Dan daripada sudut pandang seorang wartawan, adakah ini satu ceasefire yang muktamad ataupun ianya hanyalah sementara dan angan-angan yang tidak pernah tercapai? Okey, bercakap tentang gencatan senjata. Kalau kita lihat gencatan senjata pada 10 Oktober lalu bukannya yang pertama. Sejak kita kata genosid ataupun pembunuhan beramai-ramai dilakukan oleh rejim pengganas Zionis ke atas penduduk Gaza bermula pada 7 Oktober 2023. Gencatan senjata pernah dibuat sebelum ini pada Januari awal tahun ini, tetapi seperti biasa pengkhianatan dilakukan oleh rejim pengganas Zionis yang akan menggunakan apa juga alasan bagi mencari helah untuk melancarkan serangan. Sebagai contoh, awal hari ini 60 orang mati di bom gitu saja. Dan seperti kita maklum, Amerika syarikat yang selama ini menjadi tunjang kepada Israel terus mendiamkan diri. Dan kita melihat sebenarnya gencatan senjata ini terlalu rapuh. Terlalu rapuh yang mana Hamas sebenarnya kalau kita lihat telah banyak memberi kelonggaran berbanding dengan Israel. Israel sentiasa mencari alasan, dan kalau kita lihat yang terbaru, mereka menggunakan alasan mayat rakyat Israel atau tentera Israel yang ditawan, yang sebenarnya dibunuh oleh Israel sendiri. Dan mereka menggunakan alasan itu untuk melancarkan serangan berterusan. Yang dikatakan sebagai kegagalan menyerahkan mayat. Dan kita faham kebanyakan mayat-mayat itu tertimbus di dalam tanah antara siapa? Penggemuman tanpa henti yang dilakukan oleh rejim pengganas itu sendiri. Dan Israel juga menggunakan alasan untuk melindungi gangster pengkhianat Palestin yang bergerak di Gaza, Yahya Abu Shahab itu. Inilah alasan-alasan yang sengaja direka cipta Israel bagi merosakkan gencatan senjata. Dan kalau kita lihat
gencatan senjata yang sedang berjalan sejak 10 Oktober lalu sebenarnya menunggu masa. Seandainya negara-negara Islam tidak terus bersepakat, seandainya negara Islam tidak memberikan satu lagi bentuk tekanan kepada Amerika Syarikat. Sebab kalau kita lihat gencatan senjata ini, salah satu faktornya apabila Arab Saudi, Qatar, Mesir dan UAE merasakan serangan yang dilakukan ke atas pemimpin Hamas di Qatar itu satu tindakan yang mereka tidak boleh mendiamkan diri. Inilah salah satu faktor yang mendesak Amerika supaya memberi tekanan kepada Israel bagi melaksanakan gencatan senjata. Sebenarnya negara Arab boleh memberi tekanan. Ini realiti. Tetapi mereka tidak. Tetapi mereka atas faktor-faktor kepentingan diri. Mereka telah mengkhianati perjuangan rakyat Palestin selama-lamanya. Sebab kalau saya kadang-kadang hari ini saya membaca kalau kita kata dalam bahasa lama satu juzuk mengenai Ikhwanul Muslimin, bagaimana pemimpin Ikhwanul Muslimin itu dibunuh oleh sama ada oleh Presiden Jamal Abdel Nasir ataupun Anwar Sadat kerana tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemimpin Ikhwanul Muslimin ini berhubung dengan isu Palestin. Isu pembebasan bumi Al-Aqsa. Ya. Macam mana dari segi penduduk dan rakyat Gaza atau Palestin itu sendiri? Adakah mereka percaya atas gencatan senjata yang telah diwawarkan pada ketika ini, dan macam mana juga persepsi rakyat seluruh dunia? Because kalau kita lihat kan Zadi, rakyat ataupun rakyat di Gaza sendiri seolah-olah tidak percaya akan ceasefire ni betul muktamad. Apa yang boleh saya katakan dalam bentuk yang lebih umum, penduduk Gaza khususnya dan amnya penduduk Palestin menjadi mangsa kepada percaturan politik oleh kuasa-kuasa besar, oleh bangsa mereka sendiri. Betul. Dan kan masyarakat antarabangsa, kalau kita lihatlah kenapa Global Sumut Flotilla itu digerakkan, kita kembali semula Global Sumut Flotilla itu digerakkan oleh warga dunia yang kecewa dengan pemimpin mereka yang mendiamkan diri terhadap kekejaman yang dilakukan tanpa henti. Itu sebenarnya kenapa? Telah mencetuskan gerakan besar-besaran di seluruh dunia supaya kerajaan mereka memberi tekanan kepada Israel. Dan inilah suara, kalau kita nak kata, inilah suara yang ditunjukkan melalui Global Sumut Flotilla. Satu dunia sebenarnya membantah kekejaman yang dilakukan oleh Israel dengan didokong oleh Amerika Syarikat dan sekutunya terhadap penduduk Gaza khususnya. Dan kalau kita tengok selepas, right after Sumut Flotilla, bantuan makanan dapat dimasukkan melalui Rafah, dan pada ketika ini gencatan senjata dan sebagainya. Dan adakah itu satu kejayaan besar Sumut Flotilla yang harus di-highlightkan, di mana ramai orang tidak tahu dan mempertikaikan Sumut Flotilla ni? Okey, ini soalan yang menarik. Kita kata Global Sumut Flotilla kan. Sebelum ni kita nampak flotilla tu banyak. Tapi kita tak tahu berapa banyak flotilla. Sebenarnya Global Sumut Flotilla itu flotilla yang ke-38. Sejak 2008 dah ada 38 dah flotilla. Tapi masyarakat antarabangsa tidak berapa endah, kecuali Mawi Marmara. Kalau kita lihat kenapa? Ada tragedi. Ada tragedi yang mengorbankan lebih 10 orang. Dan Global Sumut Flotilla ini, mekanismenya, mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat dunia iaitu non-violence resistant. Mereka menyuarakan bantahan bukan dalam bentuk bersenjata atau keganasan. Sebab itu para pesertanya telah pun diberikan latihan secukupnya supaya kelak apabila berdepan dengan tentera rejim pengeras Zionis, tiada sebarang pertumpahan darah, kejuruan dan sebagainya. Sebab itulah mesej yang ingin disampaikan adalah non-violent resistant. Sebagai seorang Islam, kita kata ini satu jihad cara baru untuk pembebasan bumi Al-Quds. Tapi dalam konteks kemanusiaan, penafsirannya ini adalah perjuangan isu kemanusiaan tanpa menggunakan kekerasan. Dan kalau kita lihat impaknya juga berlaku di dalam Israel. Rakyat Israel juga bergerak, membantah Benjamin Netanyahu, membantah tindakan Ben Gvir dan sebagainya. Dan kalau kita lihat mesej kemanusiaan yang dibawa oleh Global Sumut Flotilla ini merebak. Kita tengok di Australia, berpuluh ribu, ratus ribu keluarga berjumlah. Di Itali, berpuluh buah bandar. Begitu juga
di Sepanyol dan negara-negara lain yang selama ini memandang sepi isu rakyat Palestin. Sampaikan di Amerika Selatan, kalau kita tengok hampir di semua benua, kini perjuangan rakyat Palestin telah mendapat tempat. Dan itulah salah satu kesan yang dibawa oleh Global Smooth Flotilla. Non-violent resistance ini sebenarnya adalah salah satu cara yang paling tepat untuk memastikan krisis ataupun masalah yang berlaku di bumi Palestin sejak lebih 70 tahun lalu diselesaikan dengan cara yang sepatutnya, bukan melalui pentumpahan darah dan bukan juga melalui campur tangan kuasa-kuasa besar dunia. Dan kita boleh katakan bahawa kalau kita tengok misi yang dibawa oleh Smooth Flotilla adalah break the siege dan juga break the silence. So ternyata bahawa break the silence adalah merupakan satu misi yang sangat-sangat berjaya sehingga akan membuatkan seluruh dunia bangkit. Itu sebenarnya. Kita break the siege itu adalah kita katakan sebagai simbolik. Sebab kita tahu cuma satu flotilla saja yang mencari sampai ke Pantai Gaza pada 2008. Misi selepas itu semuanya digagalkan oleh rejim pengganas Zionis. Dan ia memang matlamat pelayaran itu kita kata memecahkan kepungan bagi membuka koridor kemanusiaan. Tetapi pada masa yang sama kita telah membuat bising. Inilah misi kemanusiaan, inilah yang kami perjuangkan mengenai rakyat Palestin. Dan kita lihat impaknya sehingga kan suara rakyat Palestin itu dibawa ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA pada 22 September 2025 yang lepas. Kita lihat lebih 150 negara dah telah pun mengiktiraf kewujudan negara Palestin, walaupun Palestin itu masih lagi belum merdeka. Dan kita harapkan pada November ini akan ada satu kejutan, pengisytiharan Palestin sebagai sebuah negara. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Semangat ni, kita tahu semangat rakyat Malaysia ni kalau sebut Palestin kan, kita sebenarnya perjuangan itu kita warisi. Betul. Ada yang 4 generasi, ada 3 generasi yang berjuang tanpa henti untuk pembebasan bumi Al-Quds ini. Dan saya rasa benda ni amat special untuk Razali sendiri, because Razali sendiri berada ataupun merupakan salah satu peserta Smooth Flotilla, kan. The excitement untuk menunggu November ni adalah sesuatu yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh pihak Cik Razali sendiri. Saya menghitung hari. Saya menghitung hari sebab pengalaman berada di Gaza, pengalaman melihat bagaimana Gaza itu dibom sewaktu perang pertama 2008-2009. Menyaksikan dua senario berbeza. Pada penghujung Disember 2008 melihat pengeboman yang dibuat perang pertama, dan juga selepas itu 17 Januari kalau tidak salah saya, gencatan senjata, ataupun sebelum itu 2009, saya melihat betapa indahnya bumi Gaza itu. Itu bumi Gaza itu. Bagi saya, penduduk, saya pernah di merata negara Arab. Di bumi Syam, yang mana sekarang ni Syria, yang mana Jordan, Palestin dan sebagainya, rakyat Arabnya begitu berbeza. Terlalu dekat di hati saya. Terlalu dekat di hati. Sebab itu bagi saya, betapa tidak adilnya kuasa besar dunia kena memberikan orang, kerana melayan makhluk yang bernama manusia seperti itu. Saya macam, saya katakan, saya kadang-kadang saya enggan membaca. Saya enggan lagi, saya tak nak buka saya punya Facebook dan sebagainya membaca mengenai Gaza, sebab kita pernah berada di sana dan kita rasa macam benar-benar menyentap hati. Betul. Macam tadi saya baca 60 mati. Apa lagi? Mati. Sebab Gaza ceritanya bukan lagi dari segi angka. Ceritanya adalah satu bentuk penyelesaian secara konkret dan konklusif. Kita ingat, kita nampak Gaza ya, tapi kita lupa keadaan yang berlaku di tepi barat. Betul. Situasinya jauh berbeza. Betul. Cuma skalanya di Gaza itu secara besar-besaran. Beratus, berpuluh mati. Di tepi barat pun sama. Di Jenin pun sama. Di Ramallah pun sama. Dan mereka ini sebenarnya, ketika saya katakan perkataan ini, dayusnya kita membiarkan mereka sendirian mempertahankan akidah, mempertahankan maruah. Betul. Walaupun apa lagi yang kita boleh buat sebenarnya? Itu persoalan saya. Sebab itu, kalau saya setiap kali ada panggilan untuk ke sana, saya insyaAllah akan, apa juga cara kata orang,
merangkak pun Bergolok bergadai. bergolok bergadai, saya akan pergi. Betul. Sebab mereka lah, kita kata mereka tu dalam keadaan lemah. Tidak. Mereka adalah satu bangsa yang kuat. Kita meminjam semangat perjuangan ni. Kalau kita 2 tahun dia bom tak berhenti, kurang makanan dan sebagainya, itu yang sepatutnya kita ambil dalam menyemarakkan lagi perjuangan. Betul. Bagi saya, bangsa Palestin ini semangatnya terlalu kekal. Kuat. Ibu-ibunya, anak-anaknya, wanitanya, lelakinya. Masya Allah. Lelaki ni memang dilahirkan untuk Untuk berjuang. Dan Untuk ibu berjuang tanah air mereka sendiri. Dan kalau kita kata, banyak kisah-kisah yang ibunya begitu berbangga. Anak aku syahid. Kalau kita jumpa kat Gaza lah. Dulu masa saya 2008-2009, pergi jumpa orang tiga, tanya nama apa? Kita tanya bahasa Arab. Syed Ismak. So dia kata, Ummu Syuhada. Masya dengan senyumannya. Dengan senyuman. Dan masih saya ingat, masa saya di Gaza City tu, setiap bandar akan terpampang poster-poster yang menunjukkan Syahid. inilah pejuang kami, inilah para syuhada. Ini Dan kalau kita lihat dulu, Cik Ghazali pernah berada di Gaza. Berapa kali tu? Sekali? Sekali saja saya berpeluang, selepas itu cuba beberapa kali, tiada rezeki. Okey. Dan flotilla itu pun tiada rezeki. Tiada Tapi rezeki. hati ni. Hati tu masih di situ. Tetapi dari sudut pandang Cik Ghazali sendiri sebagai wartawan, konflik tu mana yang lebih ganas? Dulu ke ataupun sekarang ni? Kalau kita lihat dari sudut skala, yang 7 Oktober 2023 itu, Yang paling ganas. kita kata ini adalah kemuncak. Di mana kalau kita lihat dari segi jumlah mereka yang dibunuh, genosidenya, sampai ke beratus dalam satu Lebih hari. tinggi. Kalau sebelum ini mungkin tidak mencecah ratusan satu hari, tapi sekarang non-stop. Walaupun gejatan senjata masih ada, berterusan. Kita tengok Gaza sebenarnya ada 4 dah perang besar dengan Israel daripada 2008, dah ada berapa siri peperangan. Dan yang paling lama adalah yang ketika ini. Yang paling lama. Yang paling lama. Sebelum pelbagai teori lah. Tapi inilah sebenarnya, kalau dikatakan ini Tanpa henti. tanpa henti, inilah yang paling besar dalam sejarah 78 tahun pencarahan penduduk Yahudi ke atas tanah penduduk Arab. Dan kalau kita lihat pembunuhan kali ini, pembunuhan secara besar-besaran atau kita kata pembersihan etnik ini dibuat dalam arti kata dengan restu kuasa besar dunia. Kita tengok bila bawa saja resolusi ke PBB, adalah Amerika Syarikat khususnya akan menggunakan kuasa veto. Sampai bila? Sampai bila? Soalan ni sampai bila? Sebab itu tanggungjawab bagi setiap umat manusia, bukan lagi isu Palestin ni bukan umat Islam. Sebab Gaza itu seperti kata peserta Global Support Flotilla yang rakan sekapal saya, seandainya Gaza itu tewas, kemanusiaan akan mati. Habis. Saya akan bawa kata-kata ini bagi menyampaikan mesej. Betul. Isu Gaza adalah isu kemanusiaan. Kalau Gaza itu tewas, bermakna kita akur pada kezaliman. Kita Betul. akur kepada apa yang dilakukan Israel dan kita menghalalkan apa yang dilakukan Israel. Betul. Ghazali boleh sharekan momen-momen yang tidak boleh dilupakan sehingga kini. Yang Nila ingat momen dengan Ghazali masa Ghazali atas kapal, kita ada buat video call bahawa kepergian you mengikuti semut flotilla tu sampai you tak kisahlah tak ada apa ke benda ke, terus siap dan pergi terus sebab sayang dan kasihnya pada Gaza. Sehingga kan saya ingat lagi Zali pula kata satu scene pun tak ada ni Lila. Kalau masih ingat satu scene pun tak ada ni Lila pergi dalam kapal ni. Cuba ceritakan sedikit pengorbanan tu. Saya cerita pun baik belum. Untuk sebarang misi, 3 elemen penting. Persiapan mental, emosi dan fizikal. Saya dalam dunia lapangan di kawasan perang dan bencana ini sebenarnya terlalu dekat. Dan sampai sekarang pun walaupun beg saya dah dirampas, saya balik sebab beg lain. Sebab saya kata kalau dipanggil lagi untuk misi, saya akan pergi. Sebagai contoh, saya Global Support Flotilla tu saya mendapat panggilan last minute. Last minute. Tak sampai 24 jam. Tapi
saya percaya kalau kita niat yang baik, Allah akan tolong. Dan pertolongan Allah itu akan datang dalam pelbagai bentuk. Rakan yang baik, diberi kemudahan dan sebagainya. Dan sebab itu apabila berada atas kapal, saya tak fikir lain. Saya fikir saya membawa amanah, bukan amanah rakyat Malaysia, tapi amanah seluruh masyarakat dunia bagi kita memecahkan kepungan, membuka koridor kemanusiaan di Gaza. Dan saya fokus. Sebenarnya kalau orang tanyalah apa benda yang saya bawa ketika pergi naik kapal tu, saya bagi tahu. Saya cuma membawa sebruk kopi. Sahaja. Benda-benda lain saya tak fikir. Dan saya tak ada nak terfikir nak makan itu. Buat Maggi ke, Maggi cup ke, tak ada. Sebab bagi saya selalu membandingkan beruntungnya aku sebab saudara mara kita di Gaza sedang berjuang. Sebab tu benda yang saya memotivasikan diri saya sewaktu saya belayar, beruntungnya diri ini berbanding dengan orang yang di Gaza yang dibom tanpa henti, yang berada dalam kelaparan, yang berjuang hari ini ketika ini hidup, sesaat lagi belum tentu lagi bernafas. Inilah benda-benda yang saya katakan kenapa kita perlu kekuatan mental, fizikal, emosi dan sebagainya. Sebab bila kita fokus, benda lain semua ke tepi. Sebagai contoh, saya mencari kekuatan. Bagaimana aku tak nak mabuk? 32 hari belayar tu, bagaimana aku tak nak mabuk? Google ada. ChatGPT ada. So you tengok tips-tips. Dan Alhamdulillah, benda-benda ni sebenarnya banyak membantu. Sebab tu, kita jangan membiarkan perkara tidak perlu menyelubungi fokus kita. You fokus nak sampai ke Gaza, you ada tujuan memecahkan kepungan, break the silence, buat bising kepada message kepada masyarakat antarabangsa, dan itu yang saya lakukan. 32 hari, 24 jam di atas kapal yang kecil, Alhamdulillah. Menyuntik hari ke hari semangat kami itu semakin tebal untuk sampai ke pantai Gaza. Dan kalau tidak pun seperti kami katakan sebenarnya ke titik paling akhir. Betul. Dan Ghazali, kalau kita tengok bukan senang nak berada di dalam satu kapal bersama dengan rakan-rakan daripada beberapa negara yang berlainan agama, berlainan culture, berlainan mode of communication, pemahaman dan sebagainya. Macam mana Ghazali sendiri adapt yourself di dalam keadaan yang saya rasa bukan senang kalau kita dalam satu rumah dengan keluarga pun nak memahami satu sama lain pun susah. Apakah itu merupakan satu cabaran yang agak besar, dan macam mana Cik Ghazali mengharungi cabaran berada di kapal? Penanda arasnya. Penanda arasnya. Kemanusiaan. Itu yang paling mustahak. Dan yang kedua, komunikasi. Sebab itu nak pergi ni janganlah kalau you tak boleh bercakap pun ChatGPT dah ada. You boleh gunakan benda tu. Alhamdulillah atas kapal kami secara puratanya ada secara puratanya masing-masing boleh menguasai 3 bahasa. Ada yang boleh 5 bahasa. So kami bila bercakap, kami tak menyentuh benda-benda yang sensitif. Benda-benda berkaitan peribadi, benda-benda berkaitan dengan agama. Kami lebih fokus pada benda-benda yang menyuntik semangat. Paling tidak pun, kau pergi misi mana sebelum ni? Apa kerja kau yang pernah buat yang membantu orang susah dan sebagainya. Sebab itu saya melihat 9 orang dengan pelbagai warga negara di atas kapal yang kecil. Berapa negara tu maksudnya? Saya rasa siap. Sepanyol ada 4. Sepanyol ada, Perancis ada 2, Amerika ada 1, Perancis, Sepanyol, Amerika. Saya rasa 4 negara. Negara. Yeah? Dan kami macam ia seperti proses pertukaran pelajar. Yes. Kalau kita ingat dulu kan. Sebab itu kami ni kadang-kadang student exchange program. Itu yang kami jadi. Sebab itu bila time makan kan, bila turn, saya ingat lagi bila kawan saya Finland tu, Fin kan, bila dia time dia masak breakfast, dia buat breakfast, orang komplain. Masa saya komplain, kenapa breakfast kau masin? So dia cakap, kami Fin atau Finnish ni, kami sarapan kami kena ada garam. Sebagai contoh. Dan bila pergi yang Perancis ni penuh dengan coklat, bila buat oat. Bila saya benda yang
buat oat yang kosong dengan kismis dan sebagainya. So benda-benda yang macam ni yang kita tak menjadikan benda itu sebagai kata makanan sebenarnya. Kalau kita tengok makanan di atas meja tu adalah penting kerana ia menyatukan kita. Okay. Sebab benda-benda yang macam ni. Sebab tu saya Alhamdulillah atas kapal tu kami tak ada isu langsung. Sebab kami tahu ada beberapa perkara jangan sama sekali disentuh. Inilah persefahaman. Dan kadang-kadang kami belajar bahasa. Ada yang belajar bahasa Melayu, saya belajar bahasa Spanish, ada belajar bahasa Perancis, ada belajar bahasa Arab dan sebagainya. Ini suatu, saya kata, bayangkan 32 hari, 24 jam, ada 9 makhluk atas kapal ni. Tiada, Alhamdulillah, tiada sedikit pun perselisihan faham. Pernah ke discuss tentang, kalau kita tengok Gaza ni negara Islam dan kebanyakan daripada mereka bukan beragama Islam. It's multi-faith. Pernah tak terfikir akal untuk bertanya pada mereka, ini negara Islam, kenapa kamu ni pun nak datang tolong? Sekarang ni negara Islam. Kenapa kamu datang nak tolong? Contoh soalan-soalan. Seperti saya katakan, saya tak membangkitkan langsung. Sebab kita punya fokus adalah benda yang paling hidup sebagai manusia. Manusia yang membawa mesej manusiawi. So, kami tak mengaitkan langsung. Sebab kalau kita nak kata, kalau di Gaza itu sendiri pun terdapat salah sebuah gereja yang tertua di dunia. Begitu, apatah lagi kalau di tepi barat. So, tanah Palestin itu adalah milik semua. 3 agama samawi terbesar ada mempunyai hak ke atas bumi Al-Aqsa. Cuma yang bagi saya lah, yang mereka semua mengambil bahagian apabila kemanusiaan itu dikhianati oleh sekelompok manusia. Kemanusiaan tu is your main objective and priority. Dan kalau kita lihat juga Cik Ghazali ada witness atau menjadi saksi pada salah seorang peserta yang memeluk agama Islam. Boleh Ghazali ceritakan sedikit tentang bagaimana terbuka hati beliau untuk embrace Islam? Okey, adalah panjang cerita dia kan. Tapi bila kami di atas kapal terbang ni, saya tanya, sebab dia tanya, sebenarnya tadi sebelum tu semasa dalam Black Maria kami tak sempat sembang panjang sebab dia bawa ke tempat lain. Dia tanya, sebenarnya apa yang aku cakap tu? Syahadah dia tu. So, maksudlah saya berjelaskan satu persatu. Dan satunya, kenapa apa sebenarnya yang mendorong? So, dia cakap, orang Islam, where it come? Dia cakap, bila kita sembahyang, kita fokus. Dan kita juga macam ada sesuatu yang kita buat untuk ummah. So, itulah yang mencetuskan. Sebenarnya mungkin kita tak tahu. Saya insyaAllah dalam seminggu 2 ni insyaAllah saya akan jumpa dia. So saya nak detail perincikan lagi apakah yang telah mendorong. Sebab kita tahu hidayah itu milik Allah. Sebab 2 jam tu pun dalam penerbangan dari Elliot ke Istanbul banyak berkisar kepada benda-benda asas. Penjelasan kita sebagai benda asas. Dan dia ni macam seorang yang sopan, baik sangat. Itulah yang kami menganggap dia macam apabila dia dibawa daripada bilik sel kami dalam Black Maria ke sel yang lain, iaitu kami rasa macam sedih. Tapi bila kami jumpa semula, saya buat announcement dalam kapal terbang, kita ada saudara baru semua datang. So dia rasa macam inilah. Dia rasa macam inilah keluarga baru dia. Inilah keluarga. Dan saya katakan, kau sebenarnya bermula hari ini kau lahir seperti bayi, kau tak ada dosa langsung. Allah dah maafkan segala dosa kau. Masa saya tengok dia menangis. Benda-benda yang tu macam sebab kami masih berurusan, masih berhubungan. Kadang sehari, kadang sehari 2 kali. Sebab walaupun dia kata dia akan mendapatkan bimbingan di Rome, sebab bagi saya itu cabaran juga. Sebab di Rome ni negara Katolik. Kuat Vatican bukan situ. Vatican City. So kita, bagi saya, biarlah hari-hari kalau ditanya apa-apa pun saya akan jawab. Betul. Sudah saya ingat tips saya paling mudah, baik atau buruk, ingat satu benda, Alhamdulillah. That's why sekarang bila dia message, Alhamdulillah. Allah. So, benda sebab kita faham budayanya tidak sama, pembesarannya tidak, persekitarannya tidak sama. Dan inilah yang kata orang, pengakhiran yang indah pelayaran saya selama 3 hari, walaupun tidak sampai ke Gaza, bagi saya, kita melahirkan
Betul. seorang lagi pejuang Betul. yang akan bersama-sama membela nasib Betul. penduduk Palestin. Ghazali boleh share juga ada keadaan kritikal masa tu Ghazali dilaporkan hilang ataupun tak boleh trace ke? Boleh cerita sikit tak? Pergi Okey. mana tu? Okey, kami sebenarnya cukup dikenali. Kita ada command center dekat bandar dekat Bangi. Dekat Bangi, ya. Okey, kami ni kumpulan yang tak melayak. Kadang-kadang kita tahu command center tanya macam mana kau hari ni apa. Dia 3 kali sehari dia tanya. Kami cakap Sebab semua orang nak tahu ni rakyat Malaysia. kami macam halah. Kami satu kapal ni. Ada yang menjadi MO. Sebab soalan tu. Sebab dia cakap kita tahulah macam mana. Saya pula tu saya tak bagi respon langsung. Adalah sekali bila tapi dalam English kalau orang tengok bahasa Melayu dia mungkin lain tapi in English benda tu macam nothing to worries. So benda tu macam impact yang sama. Betul. No worries. No worries. Nothing to worries. Yeah. So itu je saya ingat sepanjang 32 hari tu je. Sebab bila orang cakap kata apa? Let me reply. So benda tu kami ni sebenarnya dah bersedia. Sebab kami latihan setiap hari tau. 32 hari kita ada lebih kurang simulasi hampir setiap hari. Dan kami dari segi persiapan mental ready dah. Emosi pun sampai kami bila buat drill dengan yang perempuan kami seret atas lantai. Yang kata orang yang pendajalkan saya yang perempuan tu hari tu dia buat simulasi letak batang penyapu kat kepala. So benda-benda macam ni. So sebab itu bila menempuh situasi sebenar kami tak panik. Bahkan ketika ditembak dengan meriam air tu kami boleh macam main-main. Air apa tu sebenarnya? Okey. Gatal ke? Saya dengar macam-macam gatal lah itulah inilah. Ketika ditembak kami menutup semua ruang. Okey. Kecuali bilik air tandas. Sorry, kami tak ada bilik air, kami ada tandas. So lupa tutup. Jadi tandas tu banjir. So air tu nampak keruh. Tapi kita faham keruh ni mungkin juga air laut yang dah berkumpul. Tapi tak ada bau. Kalau chemical ni, kita ingatlah zaman saya 1998 tu kita pernah menjadi orang muda kan. So kita tahu macam mana kena meriam air kan. So saya buat benda kan saya kata macam tiada. Tak tahulah kalau dianalisa mungkin ada mungkin tiada tapi berdasarkan pengalaman tiada bau. Cuma colournya agak keruh. Tapi saya juga kena percikan tak ada gatal. So bagi saya macam tak ada chemical. Bukan tak ada kimia. Dan kami sebenarnya bila situasi macam tu kami macam so kita macam okey tak panik masa langsung tak panik. Masa mereka masuk ke dalam kapal. Masa mereka masuk ke dalam kapal sebenarnya kita ikut saya SOP sebab kami ini ready. Dah ready dah sebab kapten cakap okey. Sedia kita naik dan biarkan dia masuk. So kita orang hands up. So bila dia menaik dari bahagian kanan dan kiri dan kanan kapal, kami dah ready. Dah ready. Tak ada drama, tak ada apa. So dan memang saya memang saya bila kita menempuh benda tu saya tak nak orang bimbang. Saya tak nak orang panik. Sebab kita dah ada tracker. Masalahnya berlaku bila mereka menggunakan jammer. Mengganti isyarat. So yang tu kami dikatakan hilang. Sebab saya percaya keseluruhannya kami akan dijumpai yang risau. You tutupkan dia ni supaya tidak dapat. Dia ada jammer. Dia ada jammer. So kita punya sebab dalam beberapa biasa je dalam sebelum interception tu memang ada gangguan radio dan sebagainya. Sama juga seperti serangan drone sebelum tu ada gangguan radio dan bila terima gangguan radio tu dia ni kumpulan EBA kan. Saya kena okey. So bukan kata apalah. Kita kadang-kadang kita cuba divert. Jadi jangan panik. Sebab benda ni asal berlaku. Dan you tahu, you nak jadi hero pun you berdepan dengan tentera paling hangat atas muka bumi ni buat apa? Betul. Kerana you nak balas rakan-rakan you 8 orang mati buat apa? Atau cedera buat apa? Jadi kita ikut SOP. Keputusan adalah keputusan bersama. So bila dah campak you kat situ, you kena survive lah in whatever way. So macam memang saya tak ada, kami semua tak memberi respon kepada command center. 9 orang tu semua kami ada signal group. Tapi masing-masing okay. Sebab macam seperti mana yang kami janjikan, kita akan pergi pada titik paling akhir. Sehinggalah kita rasa okey, ini saja. Memang bila kami, saya ingat momen-momen tu sampai sekarang bila kami punya kapten Louis cakap okay, everyone handphone, laptop, gadgets. Okay, so dia pun dia tengok
Satu kami. Allah. So kawan saya yang Perancis, yang koordinator tu, bila dia tengok MacBook dia kena campak dalam laut. So saya cakap, wow. Tapi kita tak ada. Tapi kita macam cuba. You dah expected that will happen. Bila kita pergi misi ni, kalau kita buat bimbang, keluarga kita lagi bimbang. Kan? Kalau kita buat panik, suasana keadaan mungkin jadi tak terkawal. Jadi, you cuba menenangkan dengan cara masing-masing. Betul? Tak ada nak berdrama dan sebagainya. Cuma masing-masing sebelum tu dah, okey, ni beg aku, ni beg engkau, kita dah susun kan. Tapi ramai juga yang bila dah dilepaskan dari tahanan yang tak dapat beg. Termasuklah saya. Tak dapat beg. Kenapa? Mana beg tu? Tak dipulangkan. Sepatutnya benda tu ada tag, ada label dan sebagainya. Bila kami di immigration dibawa ke darat tu, mereka mengambil semua benda tu. Tapi sepatutnya diserahkan kemudian di Turki. Tapi tak ada rezeki. Tapi kadang-kadang hati kita, apalah sangat. Orang dekat Palestin tu ada segala-galanya. Betul. Rumah pun tak ada. Yang kau pakaian kau 2-3 helai, kau nak kecoh buat apa? Betul. Sebab tu saya macam, kadang-kadang member cakap, kau punya baju kau brand XX kat situ kan? Ada yang bila saya kau pergi tu, kau bawa baju apa? Adalah. Cakap dah. Bandingkan dengan orang Gaza yang tak ada apa-apa. Betul. Sebab tu kadang-kadang inilah penyedap. Sebab tu sampai sekarang pun ada yang mencari-cari lagi. Barang tu masih ada lagi dekat Istanbul. Setengah tu masih ada di sana. Tapi macam bagi saya, tak apa. Tak perlu nak fikirkan lagi. Sekarang ni nak fikir macam mana nak bagi makan penduduk Gaza. Bagaimana untuk memastikan bantuan seterusnya. Sebab tu bagi saya, ni perkara kecil, pejam mata. Mungkin saya bercakap ni kasar sikit. Tapi macam itulah sebenarnya. Saya macam bawa kereta. Saya tak reverse. Move forward. Cik Razali, ceritakan sedikit keadaan dalam penjara. Ada yang kata minum daripada air tandas dan sebagainya. Boleh terangkan? Sebab ramai yang tertanya-tanya. Apakah definisi of air tandas tu? Okey. Semua sekali kita beringat, kita katakan dihantar ke penjara Kiziok. Nama pun penjara. Penjara brutal betul? Penjara ni, cuma saya nak memperbetulkan naratif. Kami dihantar ke penjara, ke sel yang baru. Okey. Sel yang baru, sebab tu kumpulan 38 dan kumpulan 39 pengalaman tak sama. Kami dihantar ke sel yang baru sebab peserta Global School Flotilla ini sebenarnya telah pun mendapat immunity daripada kerajaan Itali dan juga kerajaan Spanyol. Yang mana rakyat kedua negara ni telah mengugut kerajaan mereka. Kalau apa-apa berlaku, mereka akan mengambil tindakan mogok secara besar-besaran dengan lebih teruk. Itu pekerja-pekerja pelabuhan tu? Pelabuhan dan sebagainya. Kesatuan sekerja dan sebagainya. So, sebenarnya kami itu je. Inilah kelebihan apabila Global School Flotilla membabitkan 44 buah negara. Tekanan di setiap negara itu berbeza. Macam kita ni, Israel tak pandang sebab kita dilabel sebagai negara musuh. Dan kami dibawa ke kita tahu, sebab tu kata mindset ni, persiapan mental ni, kau dibawa ke penjara kot, bukannya kau dibawa ke rumah tumpangan. Sebagai contoh. So, you kena bersedia. Jadi Kiziok yang lama tu adalah lebih brutal daripada yang sel-sel yang berbeza. Sel-sel yang berbeza. Sebab tu yang kumpulan 39 mendengar orang menjerit dan sebagainya. Itu sebab apa? Tiada kumpulan pemantau dari negara-negara. So kami sel baru. So dan Israel ni kita tahu drama dia. Nama pun Israel. Kan? Israel cuba Israel kan menunjukkan reputasinya kepada masyarakat terbangsa. Dia memberi layanan yang terbaik. Itu adalah permainan atau sandiwara Israel. Adakah betul layanan yang baik atau layanan yang tidak baik? Itu adalah drama sebab satu dunia memerhatikan. Kita tengok 44 buah negara. Ada negara yang punya hubungan yang cukup baik dengan Israel. Amerika Syarikat, Perancis sebagai contoh kan. Dan rakyat negara ini memerhatikan apa yang berlaku pada rakan senegara mereka yang dihantar ke penjara. Sebab itu Israel terpaksa akur. Cuba kata orang propa dengan layanan yang baik. Sedang realitinya kita tahu kita berdepan dengan satu kerajaan yang paling brutal di atas muka bumi. Yang mungkin dikata kezalimannya lebih teruk daripada Nazi. Sebagai contoh. Dan inilah naratif yang dimainkan oleh Israel. Cuba menunjukkan imej yang baik. Tapi sebab itu dari segi kami pula
saya khususnya bila saya pergi ke pusat tahanan yang bernama penjara, mindset saya dah bersedia. Dengan layanan yang akan diterima. Tapi berbandinglah di tempat lain yang pernah saya tempuh, saya rasa okey, dia ikut SOP, tapi SOP tu saya dibuat-buat. Okey. Memang kata bahasa yang munafik kan. Dia pun bukannya bodoh. Yang SOP yang dia buat menunjukkan dia ni baik, bagi layanan yang baik. Kami faham benda tu. Sebab tu sel pun sel yang baru. Faham. Dan kami diberikan makanan. Ada beberapa 4 kali kot, kalau tak silap saya. Makan tak? Saya seperti grup-grup sebelum ni, kami akan cakap saya mongkok dengan tidak makan. Saya rasa hari tu saya tak minum dalam lebih dekat hampir 20 jam. Sebab kali terakhir saya minum adalah sebelum kami mendarat. Sebelum saya dibawa ke daratan, kami minum. Dan kadang-kadang bila itulah kita tahu Israel ni satu bangsa yang akan memutarbalik fakta. Dan kita bila menceritakan, kita melihat fakta. Kami meminum air paip di dalam tandas. Air paip. Tap water in the toilet. Tap water in the toilet. Betul Okay. Dua benda yang berbeza. Benda berbeza. Air tandas ni, ya Allah, kita nak tengok pun tak. Air tandas mungkin air dalam mangkuk tandas. Betul. Tapi saya cakap tap water in the toilet. Air paip di dalam tandas. Faham. Cuma kami tak minum, dan kerana saya lah tak minum, saya cuma ambil untuk wuduk dan membasuh muka sebab kami takut benda tu contaminated. Takut dicemari, takut dia letak racun dan sebagainya. Dan memang sepatutnya kami perlu mendapat hak untuk mendapat akses air minuman, tapi itu tidak dilayan. So kalau dia kata kalau nak minum air di dalam tandas. Betul. Bukan minum air tandas. Jadi kami mendesak sampai kesudah kami mendesak supaya akses pada drinking water. Tapi Israel seperti dia kata standard dia boleh minum air itu. So inilah kadang-kadang dari segi penyampaian sedap sangat bercerita kadang lupa. Ghazali, kalau kita tengok kan kemanusiaan ni, aktivis ni, dia ada immunity macam Cik Ghazali ceritakan tadi. Dan bila dia ditahan atas sebab-sebab aktivisme atau kemanusiaan, dia diberi satu treatment yang khas ataupun dia tidak akan dianggap sebagai banduan. Betul? Dan kalau kita lihat ada juga daripada peserta Semut Rotella mengatakan mereka menggelar diri mereka mungkin sekadar berjenaka sebagai banduan. Boleh terangkan sedikit, adakah mereka digelar sebagai banduan atau Cik Razali sendiri seorang bekas banduan, sedangkan kalau kita faham banduan ni lepas you telah dijatuhkan hukuman kemudian dah you digelar sebagai bantuan. Boleh terangkan sedikit? Sebenarnya sebab tu bila kita nak naratifnya, orang media bercerita, menyampaikan, menulis dengan bukan media adalah berbeza. Sebab sebagai contoh, kami sebenarnya diculik. Itu yang kena diterangkan tu. Kami diculik kerana kami diculik ketika berada di perairan antarabangsa yang mana semua orang mempunyai hak untuk menggunakan perairan antarabangsa. Kami diculik oleh negara yang tak punya hak ke atas perairan tu, itu Israel. Ini sebagai contoh penggunaan in English pun, kalau kita tengok yang buat SOS, nampak tak video tu? Abducted. So maknanya apa tu? Sama dengan makna kidnap, tapi dalam pengertian yang lebih jelas. So kadang-kadang tak naklah jadi macam kata orang Patah Timur, okey angguk. Sebut tapi tak tahu. Abducted tu culik lah. Diculik, jadi bukan membuat sebarang jenayah. You bukan ditangkap. Itulah sebagai contoh. Sama juga bila kami sebenarnya ditahan. Sebab definisi, saya kadang-kadang bila nak bercakap English tu, bahasa Melayu pun hebat, tapi kadang-kadang kita nak mendefinisikan detainee, inmates, prison. Kita ni siapa? Kita tak melakukan, kita dah lah diculik, tak melakukan kesalahan. So adakah layak kita dipanggil panduan? Panduan ni mereka yang berdepan dengan tuduhan, dibawa ke muka pengadilan dan disabit. Ini baru banduan. Sebab tu benda ni harus diperjelaskan ya Cik Ghazali, sebab kita tak nak nanti anda semua nanti dipanggil banduan. Sebab benda ni amat sensitif.
Saya secara jelasnya saya seorang aktivis kemanusiaan. Saya melakukan kerja-kerja yang saya kata mulia, memperjuangkan nasib mereka yang tertindas. Jadi apa kesalahan yang saya buat sehingga dipanggil banduan? Sebab itu saya kata penarifan itu sendiri sangat penting. Sangat penting. Kami adalah ditahan. Ditahan di penjara. Kalau dia cakap ditahan di penjara. Tapi yang ditahan di penjara itu tidak semestinya banduan. Betul. So itulah saya kata kembali kepada istilah apakah banduan. Banduan itu pertama berdepan dengan pertuduhan, kedua dibicarakan, dan ketiga disabit. Kami tak melalui proses ni. So sebagai contoh, mungkin lawyer boleh menceritakan dengan lebih lanjut. Faham? Kita lihat Sumut Flotilla ni dapat satu exposure, publicity, liputan yang sangat besar. Tetapi dalam masa yang sama juga kita lihat banyak kritikan-kritikan, sampai orang melabelkan peserta-peserta Sumut Flotilla ni tak buat apa-apa lah, tiba-tiba kenapa dipanggil pahlawan lah dan sebagainya. Apa pendapat Cik Ghazali sendiri? Adakah geram, sedih after all the hard work berlayar tu? Bukan senang tu kan, perjuangan tu 32 hari di dalam kapal, tiba-tiba mendapat kritikan yang pada saya tak harus menerima kritikan. Benda ni ada pro and con lah. Banyak benda yang kita kena rational. Kepada yang cakap tu, kepada yang komen je tu kan, kadang-kadang kita kena tengok lah apa sumbangan kita. Sebab melaksanakan misi ni bukan satu tugas yang mudah. Jangan kata misi flotilla je, kadang-kadang misi turun padang ke kawasan banjir, turun padang bersama geladangan, turun padang bersama kanak-kanak HIV. Kadang tengok yang mendakwi ini sejauh mana peranan yang mereka buat. Jangan bila melihat orang lain yang diberi tumpuan, mengkritik sehingga sampai tahap mengaibkan. Betul. Dan bagi saya benda tu kata pro dan kontra lah, dua-dua benda ni. Kadang-kadang yang mengkritik tu tengok kau buat tak daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Sebab kerja-kerja orang selalu melihat kerja-kerja kemanusiaan ni di luar negara dan sebagainya, tapi di sini pun ada. Betul. Nak tengok mudah. Sebagai contoh, jumpa ada pemita sedekah. Sejauh mana kita menyatuni mereka. Sebelum kita pergi skala lebih jauh. Ni bila nampak orang lain buat skala yang lebih besar, tiba-tiba menjadikan satu isu. Dan bagi saya secara peribadi saya rasa malu disambut. Sambutan memang besar-besaran ya. Saya tak bersedia sebab saya pernah menyertai misi yang lebih besar. Gempa bumi di Aceh sebagai contoh, banjir di Pakistan, dan juga perang. Sebab kalau di Gaza tu saya menjadi wartawan pertama Malaysia yang memasuki Gaza selepas blokade. So inilah kadang-kadang saya rasa, tapi bergantung pada penafsiran. Bagi saya, saya secara peribadi saya malu bila dipanggil wira dan sebagainya, sebab kami belum sampai. Apa yang kami lakukan ini hanyalah begitu kecil dengan sumbangan mereka yang terdahulu. Yang sampai kalau kita tengok macam, minta maaf lah, Tan Sri Jamilah sampai ditembak dan sebagainya, dan sampai kawan kami pun Dr. Fauzia Dr. Fauzia yang sebagainya, dan ada kawan kami sendiri pun yang pernah yang menjadi korban dalam misi kemanusiaan di Mogadishu. Dan sebab itu bagi saya bergantunglah. Bagi saya akan kekal selama-lamanya sebagai aktivis kemanusiaan dan juga seorang pengamal media. Saya tak akan pergi sebab kerja-kerja kemanusiaan ni kerja yang bersifat manusiawi yang tidak perlukan sanjungan. Dan Cik Ghazali, kita tengok ceasefire telah diumumkan dan sebagainya. Adakah aktivis-aktivis ni harus menyusun strategi-strategi apakah yang perlu dibuat, mengutip dana dan sebagainya? Adakah perlu masuk beramai-ramai kan, dan risiko nak masuk beramai-ramai ke Gaza ni dan juga apakah langkah seterusnya, terus ke lapangan semula ke ataupun dah habis dah
kerja dah habis dah ceasefire dah, tak payah buat apa dah. Cari pula negara lain yang akan bergolak. Macam mana pendapat Sheikh Razali? Kerja-kerja kemanusiaan ni takkan tamat. Sama juga seperti di Gaza. Ramai kawan-kawan yang lain dah susun atur kerja untuk misi yang telah bantuan memang dah ada dah. Saja saya tak boleh sebut lah kan, nanti orang cakap bias pula. Tak, bantuan daripada Malaysia dah ada yang dah masuk. Masuk saya bangga. Saya cakap kawan saya tu, aku cuma bangga lah. Tak kau masuk. Itu semangat yang kita perlu ada. Dan saya tahu susun atur sedang dilakukan. Sebab proses ni, penghantaran melalui darat ni pun bukan benda mudah. Sebab kita menghantar melalui Mesir. Dan pengalaman saya sendiri pun, mekanismnya juga ada mekanism yang khusus. Tak boleh buat. Kalau kita, orang selalu fikir bantuan darat ni macam Kelantan kena banjir, konvoi semua hantar, mudah macam tu. Tak. Untuk Mesir, satu negara yang sensitif, negara yang ketenteraannya menonjol, negara yang bersifat ketenteraan, walaupun katanya demokrasi tapi masih lagi negara ketenteraan, ia memerlukan banyak aspek yang perlu diambil kira. Dan alhamdulillah kerajaan kita di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mencari penyelesaian dengan Presiden Abdul Fattah Al-Sisi bagi membolehkan lebih banyak penyaluran bantuan dibuat. Kita tunggu masanya. Dan saya difahamkan Cik Ghazali akan ke Mesir untuk satu perbincangan. InsyaAllah. InsyaAllah, semoga bukan apa. Memang saya kata jiwa saya adalah seorang wartawan dan saya juga seorang aktivis kemanusiaan. Dia hidup dalam satu badan. So selama mana saya diperlukan, saya akan berada. Dan insyaAllah sebenarnya benda tu tak boleh didedahkan tapi kami sedang menyusun atur. Semua NGO Malaysia sedang menyusun atur dan kami telah pun dipanggil ke untuk berbincang, bermesyuarat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, dan kita harapkan lebih banyak bantuan akan dapat disalurkan kerana kita tahu Gaza memerlukan 600 trak satu hari. So, yang hanya boleh masuk pada ketika ini adalah berapa yang masuk? Saya tak update sebab Rabu lepas saya update, tapi tadi pun tapi saya rasa tak sampai 400. Tapi saya dengar ada penjualan juga dibuat bahawa some of the truck yang melepasi garisan tu, dia menjual kepada mereka yang berada di dalam Gaza. Saya tak tahu sama ada. Sebenarnya benda tu wujud. Sebelum gencatan senjata pun penduduk Gaza boleh ada akses, tapi harganya terlalu mahal. Sebab kita tahu Gaza ni, kalau kita tengok dia punya laluan bawah tanahnya tu cukup hebat. Dia ada bandaraya di bawah tanah. Cuma dululah saya terlepas peluang untuk memasuki ruang berkenan, dan benda tu tidak pelik. Sebab sepatutnya bantuan itu diberikan percuma. Tapi seperti kita sedia maklum, akan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Sebab pada awalnya ketika proses gencatan senjata dibuat, hanya satu laluan dibuka, iaitu The Karim Shalom atau Karim Abu Salam, yang dikawal oleh tentera Zionis. Tapi ketika ini, dalam minggu lepas, pintu Rafah telah pun dibuka. Cuma sekarang kami ni aktivis kemanusiaan kata apa? Kita runtuhkan tembok Rafah. Possible? Dengan kuasa Allah. Apa cara nak runtuhkan tu? Kalau dulu naik kapal, ini nak naik apa? Saya meminjam semangat Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, runtuhkan tembok Gaza. Kita pinjam. In whatever way. InsyaAllah. Maknanya simbolik lah. Kita pergi, bukan datang cabul pergi ambil bulldozer kan. Tak ada, tapi kita nak message je. Mari kita buka lah. Kita menggunakan perkataan yang agak bombastik. Runtuhkan. Akhir sekali, Cik Ghazali, apakah makna kemanusiaan daripada sisi ataupun sudut pandang Cik Ghazali sendiri, dan apakah kata-kata yang harus diberikan kepada mereka sana yang ramai nak jadi? Sejak Sumut Protella ni mereka lihat Sumut Protella, ramai sangat yang ingin menjadi aktivis. Adakah sebab populariti ke, saya tak pasti tetapi apakah kata-kata semangat Cik Ghazali pada mereka? Saya kadang-kadang saya berperang dengan ego saya. So, bila sebagai petugas kemanusiaan, ego ni kena pijak sendiri. Ego kita pijak sendiri. Pijak ego kita Sebab apa? Kita berkhidmat untuk orang. Kita aktivis ni, benda yang perlu ada
benda penting perlu ada, yang ada adalah manusiawi. Bersifat manusia yang kadang-kadang you bersedia untuk dipelekeh. You perlu meletakkan, sebab kalau saya lihat sebagai contoh you tengok aktivis luar negara. Mereka, itulah mereka. Tidak menunjukkan aku ini, aku itu. You tengok sebagai contoh Greta, Tiago, Yasmin, dan you tengok macam even kita pun Dr. Fauziah tu pun macam mana pun. Betul. Saya kalau dengan Dr. Fauziah cakap, saya kata saya nak panggil mak. Maksud Betul. sifat-sifat itu, saya ni memang tak ada sifat seperti itu. Saya memang kasar pun kadang cakap je kan. Tapi macam itulah yang kita untuk menjadi aktivis kemanusiaan ini ada cabaran di sendiri. Tapi kalau kita fokus apa yang kita nak buat, insya-Allah kita boleh buat dengan kita mengenepikan siapa aku. Itu persoalan. Kalau kita tengok ramai kawan-kawan saya yang sewaktu saya di Syria yang mempunyai latar belakang gaya hidupnya mewah, tapi bila mereka terjun di dalam dunia kemanusiaan, Yusuf Oberman ke Jalal apa saya dah lupa yang bekas wartawan CNN tu, saya rasa saya tak mampu. Mereka hidup sama seperti mereka yang berada di pelarian. Sebab tu bila kita jadi aktivis ni kan, makan seperti mana mereka makan, dan tinggal seperti mana mereka tinggal. Betul. Itu yang kita perlu letakkan diri kita ni kadang-kadang lebih bawah daripada mereka. Jadi ini pengalaman saya sewaktu saya berada di kamp pelarian As-Sahil. Rumah saya hanyalah kemah. Yang pintunya kalau kata kena tendang memang satu kemah akan runtuh. Air untuk kegunaan satu baldi saya kena tunggu 8-9 jam. Ada pemanas cuma 3-4 jam. Itu pun bahan apinya amat mahal. So sebab tu kadang-kadang saya kalau pergi misi kemanusiaan, saya memilih untuk berada di kemah pelarian. Berada bersama mereka. Barulah kita dapat menghayati, sebab kadang-kadang setengah misi tu terlalu menonjol. Kita macam akulah Wira. Akulah. Sebenarnya saya secara umum jangan salah faham. Tapi kalau kita nak jadi seorang aktivis, tak kira di sini ke di sana ke, macam kita turun ke Coket juga. Turun ke Coket, pakailah seperti mana yang pakaian biasa, sebab kita nak berdepan dengan orang yang tak mampu memiliki apa yang kita pakai. Sebab tu kalau saya turun malam-malam, kawan saya kadang-kadang pakai seluar lusuh, t-shirt yang dah. Sebab kita nak mereka melihat kita tiada jurang. Dan ingin bersama-sama mereka. Ya. Sebab tu kadang-kadang macam hidup kita ni ada naik turun. Sebab macam saya sendiri pun kadang-kadang bila saya down sangat, saya pack dalam 10-15 barang. Ada roti dia, keping air minum satu botol, ubat gigi satu set. Saya agih-agihkan. Sebab kadang-kadang kita nak rasa beruntungnya aku kerana aku masih boleh menyantuni mereka. Tapi kadang-kadang bila orang melihat, kau buat apa kalau orang gelak? Fitnah tu akan ada. Betul. Terima kasih banyak-banyak Cik Razali atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna, dan saya pasti perkongsian hari ini dapat memberi satu inspirasi kepada mereka di luar sana yang ingin menjadi seorang aktivis dan juga seorang wartawan seperti Encik Razali. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi, dan terima kasih banyak-banyak daripada pihak Garis Krisis. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam segmen ataupun dalam program ataupun tajuk seterusnya. Dan terima kasih daripada saya Lila Ruzaini, dan insyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.